Kalau korang tengah mencari pot makan untuk family yang satu family korang boleh enjoy dan bukan kedai hipster semata-mata, inilah dia. Nama restoran ni Bon App X The Billboard. Lokasi dia dekat Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Dekat sini lagi malam lagi ramai dengan orang. Hujung minggu tak payah cakap. Aku suka dekat sini, parking dia senang, kedai dia pun luas dan cantik. Betul-betul bawa billboard yang besar ni. Vibe dekat sini dia macam urban street food, lepas tu santai, happening. Memang sesuai lah lepak malam-malam. Satu lagi yang aku suka dekat sini, dia punya open kitchen. Kau boleh intai-intai chef dia masak apa kan. Bab servis dia pula aku boleh puji sebab laju walaupun ramai orang. Yang top dekat sini diorang punya platter. Harga korang boleh tengok sendiri, tapi portion dia boleh tahan besar-besar tau ni. Tu pasal lah ramai datang dengan keluarga atau rakan-rakan, sebab makan boleh kongsi-kongsi. Barulah lebih erat silaturahim. Ni kau tengok ni, dia punya lai cikang meriah weh. Air-air yang macam ni anak bini korang mesti suka punya lah. Bab makanan pula dekat sini dia ada western dan juga Asian. Dia tak ada masalah kalau bini kau nak makan nasi lemak, kau nak makan steak. Tak pun kau order je platter yang macam gini. Yang macam gini boleh kongsi-kongsi. Jimat duit lah. Kadang-kadang kita pun sesak. Platter ni ada beef strip loin, pasta aglio olio lagi. Ada keju prawn juga tau. Ada rasa pedas-pedas berempah sikit. Berbaloi jugalah platter ni. Ni pula nama ada lamb stroganoff pasta. Yang ni siap ada kambing selambak dalam dia. Dia ada rasa cendawan, masam-masam sikit, lepas tu lemak berkrim. Menu ni pula untuk hampa yang suka makan daging ala-ala Viking. Korang boleh ambil ni BBQ beef rib. Percaya atau tidak, macam ni punya portion harga RM67 je. Dia punya smoke BBQ sauce memang sedap. Dia punya beef rib pun memang lembut je. Asian food pun ada macam-macam menu tau. Salah satunya nasi lemak sotong crispy macam ni. Sotong dia crispy, fresh dan langsung tak liat. Sambal nasi lemak dia pun pekat elok. Dalam set ni siap dapat dengan rendang kerang sekali. Bagi aku nasi lemak dia meriah, kondimen cukup, rasa dia pun sedap weh. Korang jangan lupa cuba dia orang punya burger-burger juga tau dekat sini. Yang aku makan ni nama dia Classic Lamb Baconizer. Dalam dia siap ada pickle macam ni, memang sedap. Dia siap bagi dengan black pepper sauce macam ni. Daging kambing dia pun lembut dan juicy tau. Overall makan dekat sini memang best. Jom cuba.